Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai Wanzu, how are you? Hai, selamat berpuasa. I lupa nak cakap selamat datang. Oh. Selamat datang ke She Podcast. She Podcast adalah satu podcast yang berkisah tentang wanita. Kita nak cerita pasal wanita dan kita nak Menjiwai. Yes, menjiwai masalah, menjiwai perasaan wanita kan. Betul. Apa yang tak terluah tu, di sinilah platform untuk meluahkan segala-galanya. So Wanzu, hari ini pertamanya Apa topik kita? Sebelum siapa? Kita sekarang sebenarnya bulan Ramadan. Alright. Kan? Walaupun mungkin raya lagi dalam 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Tapi hari ni kita nak cakap pasal raya. Boleh tak? Oh, so topik dia malam ni terus nak jump pergi ke raya? Boleh lah kan? Boleh lah. Sebab kita pun dah mula buat persiapan raya. Sebab dia awal tak kalut. Betul, awal tak kalut. Supaya hujung-hujung nanti kita boleh buat persiapan yang lebih rapi lah. Persiapan 10 malam terakhir Ramadan. Alhamdulillah. Ya, hari ni kita nak bincangkan dan bukanlah bincang pun, kita nak berborak nak sembang. Berkenaan dengan raya, kenangan raya dan kita wanita. Apa orang kata apa kenangan wanita dalam bila raya menjelang kan. So untuk hari ni Wanzu boleh perkenalkan ke kita punya guest? Siapa guest kita malam ni? Lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Bukan macam selalunya kita ada seorang tetamu tetap. Betul. Tetapi tetamu tetap kita tak ada malam ni. So kita bawa tetamu paksaan malam ni. Sebab kita tapi kita betul lah paksa dia, tapi dia boleh komit. Itu yang I suka tu kan. Sebenarnya dia pun bidang suka terjun. Dia suka dipaksa. Dia suka nak jumpa kita ni. Dah lama tak jumpa orangnya. Betul, dia rindu kat kita ni. Kita tahu dia tu. Okay, so kita kenalkan siapa hari ni. So malam ni kita punya tetamu, saudari Eva. I panggil dia Eva je lah. Tak payah saudari-saudari sangat lah kot kan. Terlalu. Tapi anyway, Eva, terima kasih sebab sudi hadir. Terima kasih sebab sanggup melayan kakak-kakakmu ini, permintaan kakak-kakakmu ini. Kan? Yang sebab kekurangan ni. Okay. Kita minta Eva kenalkan diri ke? Kita tanya sikit lah. Eva ni seorang peguam secara profesionalnya. Secara profesional. Secara tidak profesionalnya, dia macam manusia biasa lah. Macam mana je? Cara tidak profesionalnya. Kita bagi Eva kenalkan. Okay. Pertama sekali terima kasih Wanzu dan juga Kak Arda sebab menjemput saya walaupun secara paksaan tapi ikhlas. Alhamdulillah. Kan, di dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Puasa tadi okey. Buka puasa alhamdulillah kita buka puasa bersama-sama di podcast Arise. She. Belum. Arise dulu. Baru She Arise. Baru digempar. Ada. You tak brief guest kita ke? Okay, so tak apa untuk mengelakkan salah faham penonton kan. She adalah satu podcast di bawah Arise. Sebab tu tadi Eva sebut Arise. So thank you so much Eva for coming. Hari ni kita nak borak pasal raya Eva. Okay ke nak borak pasal raya? Boleh. Saya dah lama tak beraya. Lama tak beraya. Tak. Eva, kita raya setahun sekali Eva. Bukan setiap hari. Memanglah lama dah tak beraya. Sebab ini adalah jiwa-jiwa perantau. Yang tapi bermastautin. Kita kena tahu background Eva ni lah dulu. Betul. You tanya dulu soalan dia. Eva asal daripada Sabah. Okay, betul. cuba ceritakan pengalaman raya yang Eva ingat beraya di Sabah. Yang best. Kalau raya semua best-best sebenarnya. Tapi kalau bercerita pasal raya, saya sebenarnya dah lama tak beraya sangat kat kampung yang dapat cuti seminggu kan raya. Sebab daripada tahun 2017 masuk universiti Universiti Malaya. Masa tu memang setiap beraya Aidilfitri kita beraya di college. Dekat Semenanjung lah. Di Semenanjung. So your family dekat Sabah? Family semua dekat Sabah. So you raya dekat college, Dekat pagi college. raya you buat apa? Yelah sembahyang raya. Kita mengimbau kembali. Soalan tu I rephrase balik. Sebab mungkin kakak-kakak ni macam terkejut lah. Macam I pun tak pernah lagi ada pengalaman raya dekat college. Kan sebab I ni for your record, I ni jenis yang homesick. So for sure I takkan ada dekat college pada waktu-waktu kritikal macam tu. Betul. So untuk raya pertama tadi you kata tahun 2017 you beraya di college. So ada siapa 17, dekat college 18, tu? 19, 20 sampailah COVID. Oh, after COVID pun you continue? Yes, sebab tak ada penerbangan. So kita semua stranded. Tapi tu nanti cerita. So daripada tahun 2017 setiap pagi raya Hafiz akan solat di masjid
dekat College lah. LUM. Oh, dekat Kan LUM. di sebelah UM Ada kawan-kawan bangsa lah tu. maksudnya. Dengan kawan-kawan perantauan. Sabah Sarawak lah kebanyakannya. Dan kita akan masak bersama-sama ramai-ramai. Oh. So kadang-kadang persatuan-persatuan negeri, contoh kalau mahasiswa Sabah, Permasa, Permis Sarawak, tak silap saya. So kita akan main masak-masak lah. Masak-masak makanan Sabah, Sarawak, makanan tradisional. So barang-barang semua siapa yang sediakan? Kita tong-tong. Oh, tapi maksudnya kalau you guys beraya kat college, so staff college, staff universiti maksudnya Bercuti ada. lah, bercuti. Oh, diorang tak ada. Bercuti, tak ada. Tinggal student je. Tinggal student saja. Oh. Jadi cara kita adalah ada kawan-kawan yang memang orang KL, orang Selangor, so kita ambush rumah dia orang. Tapi kenangan tu seronok ke tak sebenarnya? Seronok. Sebenarnya Cuma dia lain. Ya, sebab kita tak selalu dapat pengalaman yang macam ini. Kan tak? Semua orang Betul. boleh appreciate pengalaman-pengalaman yang beraya di college. So Kan? Kecuali you contoh belajar kat UK kan yang jauh. Itu memang perantauan itu ruksah betul lah. salah Ruksah perantauan dia lah. besar lah. Agak besar lah ruksah dia. Jadinya waktu tu memang kalau diingatkan, diimbau kembali, saya nak repeat. Oh, you enjoy lah maksudnya. Enjoy. Oh. Tapi disebabkan COVID pada tahun 2020, kita terpaksa beraya di college juga, tapi tanpa sambutan hari raya. Duduk Sebab bilik je. Oh, sebab kena penjarakan. social distance kan waktu tu. Menjarakan waktu Virtual tu. lah, makan kuih raya virtually dengan kawan-kawan. Macam mana makan kuih raya juga? Tak. Kadang-kadang I susah nak faham juga. Waktu tu makanan kuih raya semua dihantar di college. Tapi makan dalam bilik. Okay. Pack Makan food sendirilah. Makan Pack food, sendiri. makan sendiri. Sedih. Tapi boleh je makan sama-sama. You guys buat video Tak call. boleh. Sendiri makan lah. Tapi video call lah. Lain-lain lah. Video call lah. Virtually beraya. Virtually, betul. Gitu. Waktu tu walaupun kita berdekatan bilik ke bilik pun tak boleh berjumpa. Oh, strict lah, very. Memang sangat-sangat strict. Oh, So, okay. Eva ada satu pengalaman raya yang for me agak menarik lah sebab dia memang betul-betul raya sebagai perantau Betul. Kita macam I tak ada experience tu sebab family I dekat-dekat kan. So selain daripada pengalaman merantau tu, pengalaman raya you dengan your family, Okay. apa yang you Kalau- ingat paling best? Yang bestnya, saya seorang anak perempuan. Oh, okay. Oh, you okay. Eva berapa adik-beradik? 5 adik-beradik. 5 adik-beradik. 5 adik-beradik. You 2 seorang? orang abang, 2 orang adik lelaki, saya di tengah-tengah. Anak ketiga. Okay. Anak ketiga. Anak ketiga berapa? 3. Anak ketiga. Anak ketiga. Jadi apa yang best? Selalunya kan kalau saya baca pengalaman orang lain kan, kenapa nak basuh pinggan lah kan. Nak kena basuh pinggan, sapu rumah, Puyuk kuali rip semua. curly, potong daging, semua perempuan buat. Betul? Betul? Tapi in my case, abang adik-beradik lelaki saya semua function. Oh, baguslah. Semua function. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. So your parents raised them very well lah Yes, sebenarnya kan. Alhamdulillah. Abang so you kedua, buat apa je kalau you tak buat semua tu? I kemas rumah lah. I kemas rumah. Oh, you kemas sebab I particular sikit. Duty you Tapi dekat actually, situ. It's very interesting point sebab memang macam Eva cakap, most of wanita dekat luar, termasuklah macam I pun, walaupun taklah terlalu terbeban, tapi memang itu antara isu yang membelenggu wanita. Betul. So I baru Benar. baca a few days ago satu Threads, thread dekat I biasalah thread kan. Okay, satu Millennial sangat. wanita ni dia macam dia kata kan, dia tak excited langsung nak tunggu raya dan in fact dia rasa trauma. Dia rasa tak nak hadap raya tu sebab setiap kali raya dia terlalu penat dengan rutin yang dia kena buat. Maksudnya dialah yang kena sediakan makanan raya, dialah kena iron baju adik-beradik dia, dengan dia pun dah kahwin dengan ada anak-anak. Maksudnya beban tu walaupun dah kahwin pun masih lagi orang kata Dia kena pikul lah. kena pikul sebagai anak perempuan tunggal dalam family. Lepas tu dia lah kena masak, dia kena kemas. Kalau tetamu datang dia lah yang kena layan. Dia kena layan. So everything dia yang kena buat. So ada maksudnya ramai yang berhadapan dan Sangat menghadapi ramai yang situasi berhadapan. tu. So Betul. Eva tak menghadapi itu. Setakat ni Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Sebab kalau diikutkan, kalau raya, abang sulung, dia akan datang sebelum dia kahwin lah. Kerana dia kahwin setahun, baru setahun lebih. Dia akan potong daging. Oh, Kalau itu I nak memang tolong, I tugas nak dia. tolong masuk dapur ni. Malam raya. Tak payahlah. Okey, cakap sabar. Tak perlulah. Kau pergilah mengemas di luar. Nanti jari luka. Oh. Oh, abang I tak adalah cakap benda ni, tak apa, you potonglah daging ke segala sebab guna benda. pisau.
Ni It's the potong daging. real princess treatment lah. Betul. Yang you dapat Tapi kat kita rumah. Yes. kita punya bahagian kemas rumah lah. Kalau kita particular, Tapi you suka. okey. You Tak suka. suka je sebenarnya. Okay. Abang kedua I chef. Hmm. So Oh. dia akan masak semua. So dia kebanyakan dia akan stay back lah masak. So kadang-kadang esoknya dia kena pergi ke hotel. Okay. Dia memang Untuk chef kerja. lah. Dia memang chef. I Chef sebenar. see. Oh. Okay, kejap. Sebelum you teruskan cerita menarik. Wansu, you macam mana pengalaman you? Itulah. Sebab I cuba dengar. dapatkan perspektif yang berbeza, cik. Itulah I Cuba kita dengar minta. I dengar Eva punya experience ni memang jauh beza lah. Sebab Wanzu ni anak bongsu. For your guys may record, I anak bongsu daripada 6 beradik. Okay. So I orang terakhir yang keluar daripada rumah my parents. Maksudnya I belajar Orang lain dah kahwin. dah kahwin and then diorang dah start kerja, dah duduk KL sebab my parents punya hometown dekat Tampin Negeri Sembilan kan. So anak bongsu ni lah yang masa I diploma dengan degree, I belajar dekat-dekat, dekat Segamat dengan dekat Melaka. So every year I think sampai umur I 22 tahun, sebab I start keluar bekerja umur I 23 tahun. So I rasa daripada umur I teenagers lah sampai umur 22, selaku anak bongsu yang terakhir ni, yang the last person yang keluar daripada rumah, inilah muka yang mengemas rumah, yang tolong potong segala juadah yang nak kena potong ni, daging ke, bahan-bahan masak ke kan. So malam raya ataupun 2 days before raya, my siblings datang, semua dah settle. Adik bongsunya yang siapkan. So my experience jadi macam, bukanlah nak kata tak enjoy, tapi dia ada satu feeling yang I rasa satu masa dulu, masa I before I kahwin ni lah, I rasa macam I rebel dengan my sibling. Semua benda adik yang kena buat. Kemas rumah lah, mop lantai lah kan. Nak make sure alas meja semua dah properly ganti apa semua kan. From A to Z lah basically. Yes. Sampailah pagi raya tu. My sister masa tu balik, my brothers and sister ni diorang suka balik malam raya. Biasalah. So malam raya you nak expect apa, sebab my parents pula diorang jenis yang, sebab rumah parents I rumah taman tau. So bila rumah taman, kita malam raya kita panggil orang datang takbir raya kat rumah kan. So what happen, of course lah before malam raya you dah kena make sure rumah tu dah settle lah, dah kemas lah. Inilah mukanya. Itulah pengalaman seorang Wanzu lah. Dah kahwin sekarang. Now dah kahwin So lah. macam mana experience berubah ke? Berubah. So dia nak tocang sikit lah dia dah berubah ni kan. Sebab dia dah kahwin, you ada 2 rumah untuk you balik raya. So betul, kan? there will be a time yang I akan balik rumah mertua. So kalau I balik rumah mertua, I akan balik ke rumah parents I earlier, 2 days 3 days earlier before raya. Tapi I minimal lah sikit I punya kerja-kerja tu. I cuma make sure barang yang perlu nak beli ada. Tapi I tak touch on the ground lah benda-benda tu macam satu masa dulu. Tapi kalau memang turn tu time I balik raya pun, for now, sebab I ada anak kot kan. So my sister, anak dia semua dah besar-besar. So I ni anak kecil-kecil your lagi. sister take over lah. So my sister take over. So now the life is circle kan. So Wanzu rasa puas hati sekarang ni. But actually the experience is best je sebenarnya. Sebab raya kan, vibes raya apa semua. Tapi itulah, tapi I quite interest dengan Eva punya pengalaman raya kat college. Tapi sebenarnya anak bongsu lagi-lagi perempuan adalah wira yang tidak didendangkan. Itu saya setuju. Itu saya setuju lah. Itu saya setuju tu. Nanti saya gatherkan anak-anak bongsu ni. Dia ada, orang kata ada dia punya kumpulan dia tahu anak-anak bongsu ni kan. Dia selalu macam, maksudnya macam Eva cakap lah, tak didendangkan. Selalu macam orang pandang remeh. Seolah-olah macam tak penting dia punya tugas tu. Sedangkan bila kakak-kakak, abang-abang semua dah keluar dari rumah, dia orang ni lah yang jadi tulang belakang. Betul. Dan lagi bapa yang dah berusia. Betul. So itu adalah struggle masing-masing lah. Maksudnya macam Eva kan, family Eva, I would say it's a macam balance practice lah. Lelaki kan buat kerja juga, anak perempuan buat kerja juga. So kita walaupun you macam you tak masak, you kena kemas rumah, tapi kalau I jadi you lah, I tak rasalah macam benda tu not fair. Sebab abang aku dah masak, tak apalah aku kemas rumah kan. Benar. Dia yang menjadi isunya bagi wanita ni bila benda tu tak balance. Semua benda dia kena hadap kan. Kita penat kan bila kita dah delegate tugas-tugas semua, antara lelaki dia equal kan, sama rata. Jadi lelaki, walaupun lelaki tapi masuk dapur. Tapi adalah kalau yang
terlalu bukanlah, tak boleh sebut Melayu. Konservatif ke? Yang orang lama orang punya cara lama lah. kan. Konservatif. Ha. Maksudnya lelaki tak boleh nak masuk Lelaki dapur langsung. dirajakan. Dirajakan. Ah. Kita kena kautkan nasi. Ya. Oh, betul. Kalau untuk suami kita faham lah. Tapi ni untuk semua. Betul. Ada budaya. Jumpa, walaupun macam I tak experience that jugalah. Alhamdulillah macam adik-adik I 4 orang je, 2 lelaki 2 perempuan, and then adik I yang perempuan tu dia memang tukang masak. So bukanlah nak kata everything dia buat, tapi memang masak tu dia punya expertise. So kita ni tolong-tolong je lah kan. Lepas tu bab kemas rumah memang ayah I pun masih rajin mengemas. So tak ada isu kat situ kan. Tapi orang yang menghadapi situasi tersebut memang apa orang kata sampai tahap yang macam semua benda yang I cakap, macam I cakap tadi, semua benda kena buat. Sampai Eva cakap apa, kena cari duk nasi. Betul. Ya, nasi itu Pagi memang raya ada budaya. ni kadang perempuan tu tak sempat nak bersiap lagi. Betul. Kan dia dengan kadang tak mandi lagi. Dengan tak mandi. Kan orang balik sembahyang raya time tu lah kau nak kena hidang makanan. Lepas tu nak cari duk nasi sendiri pun tak boleh. Nak kena sambut tetamu pun. Kenapa macam ni nak marah juga ni. Kenapa macam kita normalizekan benda tu. Dia sebab sebab I think macam Eva sebut lah, ini tradisi orang lama. Sebab I think generasi mak ayah kita dulu, dia orang punya macam mana cycle waktu tu yang wanita ni tak bekerja, suri rumah. Most of them is suri rumah, memang 100% commit to household kan. So dia different generation, dia orang approach macam tu. Sebab actually I can see from my family juga, sebab my father pun jenis yang orang lama, tapi I think there are times where kita orang macam kita orang yang initiate untuk ubah benda tu kan. So dia akan ada satu jelah, kita pun faham generasi yang lama ni dia susah nak adapt to changes. Betul. Kan. So I agree there are some group yang memang kena ada macam tu, lelaki dah ready semua benda. So perempuan yang kena prepare. So bila you mention kadang-kadang perempuan bila pagi raya tak sempat nak mandi apa semua, it's not only tak sempat nak mandi. The thing is kadang benda yang sunat kita nak kejar pun, macam kita pagi raya ada boleh mandi sunat hari raya, lepas tu pergi solat raya. Kadang yang wanita ni, especially yang dah kahwin ada anak, tak ada chance lah you nak pergi. Sebab ada anak kan, tak boleh nak bawa semua-semua pergi masjid apa semua. So adalah benda tu, dan I think kalau kita cakap orang lama punya cara memang berbeza, tak sama lah dengan sekarang ni. Sebab I think for now untuk generasi kita lah, sebab kita dah kahwin, I think a guy nowadays dia lebih faham lah kot, memahami. Tapi menariknya tadi sebab Eva ni generasi kita. Walaupun dia muda sikit lah kan. Dia kata dia Kak Long. Dia kata Kak Long Gen Z. Batch pertama. Senior lah. Senior. Kak Long. Sebenarnya kalau batch pertama ni biasanya dia macam dua alam tau. Betul. Dua alam. Kan? Dia antara nak pergi sana dengan nak pergi sini. So dia memahami kita jugalah. So cuma yang menariknya macam tadi Wan Zu kata, isu ni jadi macam ni sebab tradisi. Sebab culture orang-orang lama dan kefahaman mereka tentang tugas seorang wanita tu berbeza lah dengan sekarang kan. Tapi macam Eva, family Eva ataupun ibu bapa Eva, macam mana cara dia membesarkan anak-anak sehingga kan anak dia orang generasi kita ni dah boleh break the cycle tu dekat situ dah. I rasa ini didikan daripada parents, dan parents orang cakap apa, didikan melalui tauladan. Sebab bapa I sendiri dia memang melakukan kerja-kerja rumah. Boleh basuh baju, boleh basuh pinggan, boleh masak. So dia taklah meletakkan liability tu terhadap mak I seorang. So your brother semua. Yes, sebab itu dah dalam perkahwinan ihsan. Dia saling melengkapi. Kalau hari ni tak boleh masak, wife tak boleh masak, husband. So kita telah menyaksikan perkara-perkara itu daripada bapa I sendiri. So teladan yang diajar daripada bapa I. So dia tak ada hard rules lah, macam perempuan kena buat ni, tak ada. Tapi yang bestnya, I walaupun seorang perempuan dan jarang masuk dapur, tapi bapa I hantar I ambil kelas baking, culinary, ambil kelas menjahit. Gimana masak Eva? Boleh. Cuma malas lah. Remarks dia malas. Dengan career yang tak tentu. Kan, masa tak tentu. Tapi kita boleh baking, ada sijil SKM 2. SKM tahap 2, Gap Mara. Boleh menjahit.
So bapa I memang dah prepare I menjadi wanita lah pada waktu itu. Walaupun you memang dah wanita. Wanita tapi untuk natural menjadikan way. wanita lagi. Ni boleh charge pula. Ni boleh minta hantaran tinggi. Sebab banyak sangat sijil dia sebut tadi kan. Kau bagi je semua sijil tu dekat kau punya bakal nanti. Okay. So best lah macam I mean like kita sekarang macam I dan Wanzu kita tak ada experience macam Eva tu. So kita adalah generasi yang kena break the cycle lah kan. Betul. So macam anak-anak kita ni, especially anak-anak lelaki, memang kita kena letakkanlah tanggungjawab yang sama sebenarnya. Sebab dalam rumah tangga, for me lah, dalam rumah tangga ataupun sesebuah keluarga tu sebenarnya dia tak ada hitam dan putih tau. Maksudnya macam kalau kita terlalu rigid meletakkan sesuatu tugas untuk seorang sahaja, dia akan menjadi satu institusi yang tidak seimbang dan tak balance kan. Macam kalau semua benda mak nak kena buat kan. Kalau dah tiba masanya mak tu tak sihat, mak tu sakit, macam mana? Takkan anak-anak ni tak pandai nak buat kerja langsung kan. Tak reti nak independent lah. Tak reti nak independent. So I think balance is the key lah kot kan. So macam bagi wanita-wanita yang menghadapi isu-isu buat kerja banyak ni, I think yelah kita bersimpati pada mereka dan sampai tahap yang macam I cakap tadi lah, sampai trauma, nak raya pun trauma kan. So kita mengharapkan masyarakat di luar sana untuk ambil iktibar lah, ambil tanggungjawab masing-masing. Kalau setakat nak iron baju, ironlah sendiri kan. Setakat nak cedok nasi, cedoklah sendiri. Janganlah semua benda nak bagi dekat seorang buat. Kan? Okay, so I think itu antara sembang kita pasal macam mana kita meraihkan hari raya daripada kita punya sisi keluarga masing-masing lah kan. So I think sebab kita jemput Eva hari ni, dia kata dia kat Long untuk Gen Z kan. So Eva, I minat nak tahu lah, sebab Gen Z ni you are exposed with some sort of macam digital lah kan. You guys are exposed dengan benda-benda yang social media punya posting and all kan. Contohlah, biasa kalau raya kita ada OTD. Kan, OTD tema raya ni kan, outfit of the day. So macam sama ada OTD you dengan your family ke ataupun your own ke kan. Pernah tak you anggap, sebab millennials, I'm not sure, millennials dia macam dia boleh still adapt to the new punya trend ni. Betul. Tapi sebab Gen Z ni macam memang ini diorang punya world tau, dunia diorang. Maksudnya dia lahir itulah. Yes. Itulah dia punya So pernah tak bila orang duk sibuk hari raya pertama OOTD raya ni kan, pernah tak dia jadi isu sampai you stress ataupun pressure sebab you rasa macam you nak kena nampak perfect? Social pressure. Social pressure. Pernah tak ada that moment feeling. lah, that feeling? Okay, personally tak. Sebab kalau I dalam kalangan my friends pun, I adalah dipanggil wanita tua. tak. Sebab wanita tua yang dua kita tak FOMO. Kita tak FOMO. Fear of missing out. Okay. Satu trend ataupun istilah FOMO ni sangat berbahaya sebenarnya. Terutamanya untuk mental health. Gen Z. Okay. Dan kebanyakan kita akan sentiasa compare, membandingkan diri kita dengan hidup orang lain. So you are not among yang FOMO ni lah? Alhamdulillah tidak. Tapi kalau OTD setiap pagi raya tu bapa I. So you join sekali so, lah. bapa I akan, kita akan ambil gambar. Dia akan instruct. Instead of me Gen Gambar Z. lah, maksudnya dia post social media juga ke? Yes. Status WhatsApp, Facebook. Bapa I sangat, walaupun dia 1968 tapi dia sangat berjiwa muda. Baguslah macam tu. The father yang initiate kan? Actually kita bukan nak cakap bergambar tu tak boleh. Boleh. Bergambar tu Boleh, adalah tapi untuk sampai kenangan. kita pressure tu. Pressure things. Dia biasalah studio macam ni kan, studio baru. Sekejap kita macam mana? Boleh kok Anda tolong sikit. Kejap. Tak tentu langsung. Kembali semula kita dalam She Podcast. Tadi ada tergendala sedikit. Okay. Tadi kita tanya soalan pada Eva pasal FOMO pasal social pressure. Social pressure lah. Gambar, OOTD untuk social media kan. Tapi Eva kata dia tak rasa pressure tu. Tapi ayah Eva
Yang ini Suka bergambar. suka bergambar. Tapi sebenarnya kalau diimbau kembali lah, Ada lah momen tu ya. waktu teenagers. Sebab waktu tu dia Baru dia start punya ke? social media tak macam sekarang lah. Tapi kita generasi baru ni guna social media, Instagram yang dulu. Okay, it actually somehow affected my mental health. So kita akan bandingkan diri kita. I adalah orang kampung. Orang kampung. Kita nampak kan influencer itu ini kan. Macam macam kita nak jadi macam tu kan. I pun dulu duduk kampung yang tak pernah lagi keluar ke KL. Ke KL pernah lah tapi tahun 2005. Tu first dan last waktu tu. So kita rasa macam kita ni Left out. Yes, left out. Tapi daripada situ I belajar. I deactivated my social media. Dan waktu tu kita macam kiranya mengambil You reflecting yourself lah Detox lah, kot. macam detox, detox. yes, social media detox. Detox. Maksudnya I rasa lah, for me, I rasa semua orang mungkin ada momen Ada momen macam- tu. Betul? Ada Contoh macam fasa-fasa. I sendirilah kan. Sekarang memang I tak rasa langsung social Betul. pressure tu dekat social media. Macam kau nak post apa, post lah. Post Kan, lah. I mean like I like to tengok, tapi tak ada dah sampai tahap yang macam nak juga macam tu, macam nak juga apa baju 30 pasang. Tak ada lah sampai tahap tu kan. 30 hari Tapi 30 pasang. at one point in my life pernah lah I Pernah. rasa macam nak beli mahal-mahal, you know, macam nak ikut trend kan, macam nak beli brand-brand yang tengah famous. I mean like, you know, kita tak matang lah Tak waktu tu matang. kan. So when as we grow up, we understand that life is not all about that lah. Maksudnya Betul. life is more than that, beyond social media pun. So tapi macam I cakap tadi, is bergambar tak salah. Tak salah. Macam Iva cerita ayah dia suka post dekat WhatsApp. That's tak di Dekat show Facebook, pun. tak Itu di sebenarnya untuk kenangan kita, untuk simpanan kita, nak tengok balik kan. Tapi bila kita buat tu, asalkan kita tak buat because of social pressure tadi tu. Tak rasa itu dah dia punya orang kata Yelah, key sebab lah. I think bila kita cakap pasal social media ni kan, macam you pun pernah ada that feeling That kan. moment, yeah. I pun to be honest sebenarnya masa I start zaman kita dulu kita ada apa Friendster. Eva Itu tahu dah ke? zaman Sempat. MySpace okay. sempat. No, okay. Friendster ke Friendster tu macam tak ada MySpace, apa sangat lah. Facebook. Okay, there are times masa I think masa tu I diploma kan, masa start dah berjinak dengan Facebook. I punya FOMO adalah bila I tengok akaun Facebook orang ada ramai kawan and I tak ada kawan. so but that creates not healthy lah, I would say. Sebab masa tu kita baru kenal social media. Lepas tu kita tengok member sebelah tu ada 100 kawan. Dulu ni macam satu achievement kalau dah capai And you know what I did? Aku pergilah buka satu friend punya ni, dah semua kawannya I add. So semua kawan I tu adalah mutual friend. No, I to be frank lah kan malam ni. Tapi actually benda tu yang sebenarnya it's not healthy lah. So, and I think benda tu jadi pada waktu I baru sangat dengan social media. Maybe macam Iva cakap lah, masa awal kita kenal Yes. Kita kenal social media. Yes. Masa tu kita excited lah kot kan. Tengok benda-benda cantik, tengok benda famous. Benda-benda Siapa ni? cantik. Benda-benda cantik, you name it lah. Kan kita punya Facebook apa semua ada filter. Wanzu punya filter tak nak kalah. Macam tu. Snapchat. Snapchat tu apa benda saya Okay, tak tahu. Tapi nak kata Tak bila pakai filter tu kita nak lawan lah. Paling ni lah. Tak ada siapa dah boleh lawan. Wanzu punya ni paling banyak lah dia punya filter. Tapi I rasa social media dahulu pada tahun awal 2017-2016 sangat berbeza dengan sekarang. Apa bezanya? Dengan What do you adanya think? dengan adanya konsep algoritma. Dulu TikTok. tak Dulu macam ada. ada. tak ada. Algoritma dulu tak laju. Betul. Sekarang ni you kena repost lah kan. Dia repost semua dekat TikTok sekarang Lepas tu ni. keluar Tu dekat yang FYP. menjadi FYP punya konsep ni. Itu sekarang ni kalau I sebagai seorang peguam ada jugalah jumpa anak guam klien-klien yang terlibat through social media. yang terlibat dalam contohnya defamation, defamation yes. disebabkan apa? Yes. FOMO je sebenarnya. Betul. Orang lain nak cakap pasal topik ni, kau pun nak Kau cakap juga topik nak tu. mencelah juga. Tak nak kalah. Mana kalah. Tapi sebenarnya social media ni is a good platform untuk actually untuk marketeers lah kot, business Betul. Actually, it's a good kan. platform as general lah.
kan. As long as you tak misuse, Betul. itu je Jangan sebenarnya. as a user lah, kan. Kita kena user. bijak menggunakan social media lah sebenarnya. Kalau Cumanya yang macam yang kita takut sekarang ni, because of the macam tadi Eva cakap algoritma semua ni, dia sebab social media terlalu laju. Terlalu Dia laju. lebih laju daripada kehidupan kita yang biasa. sangat-sangat laju. Kan, macam sometimes kita dekat dalam reality kita ni baru kita borak pasal ni, tapi dekat social media ni macam-macam dah berlaku. Exactly. Tanpa kita sedar. Yep. So itu kalau kita tidak orang kata tidak menggunakan akal fikiran dalam menghadapi cabaran itu yang kita jadi hanyut tu. It's not only about raya lah kan. Macam raya is, kita cakap tadi pasal social pressure, pasal nak post gambar, nak beli barang, baju raya, nak beli beg raya lah, apa semua nak beli kan. Tapi as a whole, maksudnya social media is something yang we should macam watch out lah kan. Yes. Be aware lah. Be aware of. Kena bijak dalam menggunakan social media. Betul. Tapi kalau kita cakap pasal FOMO pun, baru-baru ni saya nampak dekat thread, ada orang beli bukan satu pasang baju, berpasang-pasang baju, yang satu baju lain harga, tak termasuk kain dia, skirt, dengan tak masuk Tudung and all. tudung. Tapi satu brand yang sama. Okay. Tapi dia tak beli satu pasang set. satu set. Dia beli 2, 3, 4 set, melebihi RM1,000. Tapi masalah dia, gaji kau itu menarik gaji tu. kau 3-4 ribu, macam 3,000 je, tak mampu. Yalah, Tapi itu disebabkan FOMO kena beli juga. betul. Sebab takut sold out. Dan I perasan generasi sekarang adalah generasi yang sanggup beratur panjang Betul untuk membeli sesuatu Yang trend. produk yang tengah trending. trendy Actually, sekarang. Millennial pun macam tu juga. Millennial, Gen Z. Cuma millennial dulu dia start dengan makanan. You Makanan, perasan? betul. Macam makanan viral je, pantang Terus viral kan. kan. Aiskrim pasu lah. Kan semua kau nak try, semua FOMO, semua nak beratur. Macam lah orang kata hari tu je dia jual. Ya, Kan dia betul, punya betul. FOMO tu kan. So I tend to not to macam blame one generation only lah. Sebab for me, benda ni sebenarnya merentasi Merentasi generasi. dia bukanlah salah Gen Z. Kita tak naklah letakkan semua kesalahan pada Gen Z, sebab dia dah lahir dah macam tu kehidupan dia kan. Dia nak tak nak, dia kena orang kata kena berhadapan lah dengan kehidupan tu. Tapi how you manage lah kan. Betul. Tapi benda ni sebenarnya at the end of the day daripada dulu pun sama juga. Cuma mungkin tak ada social media yang memperlihatkan benda tu. Tak ada Betul. konsep algoritma yang cepat. Seorang pun tak tahu, millennial pun sama So juga. betul. So Arda, I think bila siapa Eva dia mention we talking about social media and all, and dia mention pasal how kita spend kan. I think previously dalam episod kita dengan Wabi Roziah sebelum ni kita ada sebut pasal macam mana pengurusan kewangan pada musim raya ni kan. So talking about duit raya and realiti kewangan ni kan. So kalau dulu macam Eva-nya ni lah kan, macam Eva punya umur, termasuk kita lah. Kalau dulu kita tunggu duit raya. Now kita kena bagi duit raya pula kan. Okay. So macam contoh number one is duit raya, and then cost nak balik kampung. Macam Eva lagi lah jauh kan, dekat Sabah. Tiket flight mahal apa semua. And then macam bila you berhijrah duduk dekat KL ni, you stay on your own for example kan. So you kena keep up dengan you punya groceries ataupun you punya foods, nak berbuka puasa and all. And of course I think lah, I'm not sure, but mungkin there is an expectation from the family as well, dari segi pocket money ke apa ke kan. So dari segi financial boundaries dekat Gen Z ni kan, you rasa macam mana you punya pengurusan kewangan? Sebab tadi you mention, sebab I like when actually Eva ni dia Gen Z yang mungkin dah disekolahkan oleh Mak Noh, I rasa ni lah kan. So dia janji dia tak akan spend yang bukan-bukan. So dia ada that awareness on so kita nak tanya Eva, macam mana you punya raya spending as a Gen Z that actually you face this reality dekat luar ni dengan banyak duit nak kena pakai and all, but persiapan raya is persiapan raya. So macam mana you take it? I suka soalan ni sebenarnya. Sebabnya apa yang mengajar I pada hari ini adalah disebabkan I perantau. So bila I perantau, I tak selalu depends on my family. Okay. Walaupun I sekarang ni adalah practicing lawyer, tapi sebelum ni daripada zaman study I banyak buat kerja part time untuk pocket money. Walaupun I adalah scholar, I dapat scholarship daripada Kerajaan Negeri Sabah, tapi of course KL tak cukup benda tu. Betul. So I banyak buat kerja part time. Dan sebelum contohnya I kerja kilang Lazada. I kerja waitress chicken rice shop. Oh.
Okay. I kerja cleaner. Yes. Kadang-kadang Ini orang Gen Z bila yang- cerita benda ni orang tak Itu percaya. I cakap ini Gen Z yang dah di Salah sekolah. jemput je Gen Z. Yang dah di sekolah kau oleh Mak Nur ni I rasa. I cleaner. I paling suka cleaner. Cleaner dekat klinik. Bukan. Bukan. Wan Zu dengar cleaner Mana klinik. datang cleaner? Cleaner dekat mana? Rumah. Oh, cleaning rumah. Cleaner rumah. Oh, macam dapat upah. I dapat upah. I start daripada I waktu I study. see. Interesting. Masa I first year jadi peguam pun I masih buat cleaning. Oh, ya? Sebab I suka. I suka memang suka benda-benda pembersihan ni. Memang I jepam lah. Boleh jadi PDP jugalah ni Jadi bila kan. kita hidup merantau ni, kita punya dependency ni berkurang. I see. So kita kena cari cara untuk dapat Survive lah. survive. Tapi of course expectation from family. Lagi-lagi kita peguam. Duduk di Kuala Lumpur kan. Bila balik kampung ada expectations melangit. Jadi kita kena sedia duit raya. Setiap raya memang orang akan, bukan saja kanak-kanak, makcik-makcik pun akan berharap tanya juga. kita duit raya. Ah. Jadi sebab tu I kena rajin cari duit poket sebenarnya. Extra money. But so far you can manage lah. So far. Sebab tu I tak FOMO. Sebab You limit yourself Limit lah myself. sebenarnya. Maksudnya you prioritisekan that side of your life lah. Maksudnya berbanding membeli contohnya benda-benda yang Trendy, betul. Kita ada komitmen yang lebih besar. You focus on your Yeah. expectation dan juga family dekat kampung lah macam tu. Betul. Ada satu prinsip dia adalah Prinsip betul. Your own stand, right? Delayed gratification. Okay. Delayed gratification. Oh, okay. Contoh, I nak sangat beli barang ni. Tapi perlu ke tak? Priority ke tak? You have that attitude. Ada. Tapi, okay. Kita habiskan settle hutang. Contoh Komitmen ada hutang lah. komitmen yang ini dulu. Lepas tu baru kita akan beli. Next month. Or next month sebelum kita akan kumpul duit untuk beli benda tu. Delayed gratification. Bagus. I rasa you boleh masuk kelas Eva ni. Betul. Delayed gratification. I rasa dia boleh jadi kita punya pengurus kewangan yang baru. Betul. Jarang lah I jumpa Gen Z yang macam ni. Yang ada this kind of awareness. Not only Gen Z. I think millennials pun sama juga. Sebab tu I rasa satu untuk kita avoid ourselves daripada terjerumus dalam dunia FOMO, kena ada prinsip falsafah kehidupan. Aku kena take note sekejap. nampaknya macam dia sekolahkan kakak-kakak. Macam sekolahkan kita. Tapi tak. Itu yang best tu kan. Yes. Because Sebab setakat ni I dengar, bila I borak dengan Wan Zu semua you betul lah. Siapa kita dia macam kita macam tak sedar diri lah kan. Aku beli. Dia macam tu. Kena ada falsafah kehidupan. Falsafah kehidupan. Perlu ke benda ni? Allah. Yelah babe, betul. Sebab tadi dia ada banyak sijil. So ini antara sijil-sijil yang betul dia certified sebagai pengurus kewangan lah. Dia menggunakan lah apa yang ayah dihantar tu. Betul. Hasil dia. Ni hasil Tapi dia. satu expectation lagi tau. Bila kita orang Sabah ni lagi dekat kampung, bukan saja family yang terdekat, extended family daripada Sabah pun yang 2, 3, 4 pupuk datang jumpa kita. Tak apa ke diorang dengar ni? Tak apa. Tak apa. Sebab apa? Kita akan menyantuni juga. I mean like tak boleh say no. Ikhlas lah. Ikhlas. Buat benda tu. Kita kena menyantuni. Sebab konsep persaudaraan dekat Sabah ni sangat-sangat. Tapi what do you think that culture somehow give, maybe bukan Eva lah yang menghadapinya, tapi mungkin Sabahan lain ataupun anak-anak wanita Sabahan yang lain rasa pressure tu tak? Rasa pressure. So is it macam a good thing ke? Sebenarnya sebab tu I cakap prinsip. Jadi kalau you rasa you tak boleh manage, say no. Say no. But is it a tradition among Sabahan untuk commit such thing? Dia bukan tradition lah. Tapi disebabkan oleh konsep kekeluargaan yang sangat tinggi. Sebab tu kalau kat Sabah, ni sepupu, tu sepupu, ni sepupu. Semuanya bersaudara lah. Semua saudara. Bolehlah kita jadi orang Sabah juga, babe. Tahu-tahu dapat duit raya daripada Eva. Kita akan claim, tu sepupu aku, tu sepupu aku. Jadi sangat-sangat, sebab tu kadang-kadang kalau kita punya family daripada Semenanjung, macam family I, dia kahwin dengan orang Semenanjung, ada ramai lah, ada few. Diorang tak akan rasa konsep
kekeluargaan kat Sabah tu Tak sama. tak sama. Tak sama. Contoh dekat Sabah, 2, 3, 4 pupu pun masih lagi close. Rapat. Rapat. Okay. Oh. Sebab tu That's bila orang interesting. cakap pasal perkahwinan, tiba-tiba kita jump ke perkahwinan kan. Contoh majlis kahwin. Kenapa perlu adalah bangsa, contoh kaum-kaum suku kaum yang 50K? Okay. Sebabnya dia akan jemput 7 generasi. 50K 50K untuk majlis. jemputan. Bukan. Bijak aku. Untuk majlis. Hantaran, Contoh. hantaran. Hantaran. Okay, kan dia nak Hantaran. bahaya ni dia. Hantaran ke ataupun kos yang dikeluarkan untuk majlis tu? Hantaran dan juga kos pun tu mungkin tak termasuk lagi. ni- Sebab kita nak cater. Yes, Tapi kita I nak can cater. agree lah because my sister-in-law is Sabahan. Dia orang Tuaran. My brother kahwin dengan Sabahan kan. In 2009 masa I SPM masa tu kan. I still remember masa tu majlis dia 7 hari 7 malam. Betul. Tapi tak semua daerah lah. Tapi sebab I think my sister-in-law dia punya father is macam ketua kampung Lagilah. kan. So dia cater 7 hari 7 malam. Kita orang yang family daripada Semenanjung ni memang macam terkejut lah kan. Culture shock. Masalahnya 7 hari 7 malam tu maksud dia daripada siang sampai ke malam tau. Oh, It's literally lah. sampai ke malam. So I macam dia non-stop keep going and going kan. So I macam that is our first Culture time shock lah. lah. Betul. So I get it lah kenapa nak kena sampai 50,000 kan. Cuba I nak teringat balik berapa lah hantaran abang aku hari tu Okay. kan. Tadi back to kita punya raya discussion kan. Tadi Eva ada mention tau pasal not even macam bukan setakat sepupu, even makcik-makcik pun Betul. expect something from you lah kan. So kita nak ubah sikit kita punya discussion kepada tekanan sosial. Maksudnya bila you macam waktu raya kan, pressure yang selalu dihadapi oleh wanita ni bila balik kampung selalu ditanya oleh makcik-makcik. Bila nak Makcik-makcik kahwin, pengawas. Makcik-makcik pengawas suka tanya macam tu. Pengawas Makcik-makcik pengawas. pengawas. So even bukan kat kampung lah, maksudnya kampung kita yang dekat sini pun sebenarnya Betul. sama je. Yang penting dia makcik lah. Ya, yang penting makcik. So dia macam tanya bila you nak kahwin. Bila Kalau belum kahwin. kahwin dia tanya bila nak kahwin. Kalau Kalau dah kahwin, belum ada tanya anak, anak. bila nak ada Bila ada anak. anak. Kalau Dah dah ada kan. anak dia tanya bila nak tambah lagi. Macam tu lah. Ataupun dia tanya bila pula anak you nak kahwin. Walaupun anak aku baru 2 tahun lah macam tu. Betul tak? Macam cepat makcik tu advance makcik tu lah. Kan? So macam Eva sendiri mengalami tak benda tu? That mengalami pressure lah. itu kita tak boleh avoid. Sebab itu adalah satu orang cakap topik wajib. Topik wajib. Topik wajib. But you tak rasa pressure tak, lah. Sebenarnya tak rasa pressure. Disebabkan mungkin sebab family upbringing dan family culture. I punya family bukan yang jenis yang kahwin awal. Contoh. Cousin-cousin sebelah my mum pun kahwin yang umur lepas 27. Lepas dah berkejaya baru kahwin. So memang telah dididik career first. Dah Career terbiasa Tapi macam diorang tu lah. still Biasa. tanya lah soalan tu. Diorang akan tanya. Tapi nenek I macam tak apalah bagi dia kerja dulu. Dia lagi so advance. dan I tak pressure sebab abang I pun kahwin umur 30. Dan I rasa tak sangat lah. I jarang ditanya soal benda-benda macam tu. Wanzu macam mana? I think it happen a lot lah kot. Yelah makcik pengawas ni ramai kan. Not only in our family kan. Kadang-kadang family friends datang masa tu kan. Pernah je it happen. Nak pula kita ni anak bongsu. Anak bongsu. Yang atas mungkin dah lepas, dah selesai kan. So memang akan ada soalan-soalan macam tu. Cuma Manzu ni dia baik lah sikit. Tak adalah dia terus jawab makcik tunggu makcik tak ada dulu baru saya kahwin. Tak adalah dia jawab macam tu. Adalah jawapan-jawapan yang Dalam bertapik. hati lah, Dalam hati je. Tapi sebenarnya benda ni adalah satu topik yang sebenarnya untuk berbahasa-bahasi saja. Ramai yang beranggapan Ah. macam tu. Maksudnya macam apa dia kata sebenarnya kita layan je lah soalan Layan tu. je. Jawab je lah kan. Kalau dah kata contohlah orang tanya bila nak kahwin, cakap je lah tak ada jodoh lagi, tak ada boyfriend lagi. Itu jawapan I selalu lah. Tak apa Tapi makcik. mungkin Suruhlah makcik tu cari kan jodoh. kan, makcik cari kalau saya. Itu jawapan I selalu. Ya, Ah, okey. so Tapi jawapan mungkin selamat ada lah tu. certain orang yang rasa benda tu pressure sebab dia sendiri berhadapan dengan masalah tu. You faham tak? Maksudnya memang dia pun mungkin dia memang tengah nak cari jodoh. Tapi orang duk keep on tanya betul-betul aku ni tengah berusaha. Mungkin itu yang menyebabkan pressure lah kot. Tapi bagi orang yang mungkin dia tengah santai-santai je, dia tak kisah sangat. So dia rasa itu just part of conversation. Yelah betul. Dia sebenarnya
dia kena ada another episode podcast kalau nak cakap Oh, pasal ni menarik. tau. Boleh. Nak kita orang betul. buat kontrak, kita sign kontrak. Untuk jadi fixed guest pun boleh. Pasal perkahwinan pasal ni, itu pun berkait rapat dengan Gen Z tau, wanita. Wanita zaman dulu, zaman sekarang. Okay. Macam I sendiri, I adalah wanita yang kira independent lah. Because I'm living on my own. So, benda-benda macam tu, faktor ekonomi juga. Okay. Kadang-kadang kita nak kahwin, kita tak nak kahwin. Tapi, at some point, I rasa, adakah I can afford marriage? Dengan dengan high expectations from people. So daripada Eva kampung. is being realistic. Betul. Maksudnya bila orang tanya soalan pasal kahwin ni, you tak melenting sebab you know the truth behind marriage. Exactly. I mean like you dah fikir panjang. Sebab tu you tak rasa macam pressure pun. Sebab aku tahulah macam kewangan aku macam mana. Betul. Kan. Tapi yelah, tak semua orang macam tu kan. I mean like that's the reality lah. Tak semua orang yang macam mungkin dia memang betul-betul nak kahwin, tengah cari jodoh, ataupun mungkin umur macam dah agak berumur tapi tak ada jodoh. So soalan-soalan tu sometimes it's sensitive lah. Sensitif, sangat Betul. sensitif lah juga. Sensitif lah juga. Tapi itulah macam for me Sebenarnya lah, for shift me the narrative lah, I akan shift betul. the point of view. Macam for me, macam makcik-makcik ni pun kurang-kurangkanlah juga kan. Betul lah. Ataupun you read the room lah. Kalau dah nampak orang tu macam tak selesa, stop lah kot. Janganlah nak further tanya lagi banyak-banyak soalan kan macam tu. Sebab everyone is macam different. Semua orang berbeza. Macam ada orang mungkin dia suka pun borak pasal tu kan. Itulah. Tapi I think when kita cakap pasal soalan-soalan panas daripada makcik-makcik pengawas ni, actually it's not only during raya pun. So kadang-kadang kalau kita balik kenduri kan? ataupun selepas raya, sebelum raya pun dia naik juga soalan-soalan ni kan. So kita take it as sepatutnya raya ni is a safe space untuk family to gathering lah sebenarnya kan. Happy moment sebab yelah. Tapi itulah I tadi I ada scroll TikTok sebelum datang sini kan. Adalah satu iklan lama Hari Raya. Lepas tu I baca komen dekat iklan tu, dekat video tu, dia katalah patutlah orang Melayu ni punya raya asyik sedih. Sebab cuba you compare iklan Hari Raya Chinese New Year dengan Deepavali. Hari Raya mesti terpaling sedih. So mesti nak sedih iklan tu kan. So I think actually kenapa I bring about this, because sebab kadang-kadang kita dah terbiasa dengan tradisi yang macam sebab orang lama dah a norms tau to them. So sebenarnya kita sebagai generasi baru ni, kita break the cycle lah kan. Tak ada masalah pun nak layan makcik-makcik tu. Tapi janganlah pula ada satu side yang terlalu negatif, sebab sekarang ni semua nampak macam those question is a killer question yang memang you kena commit to answer. Actually kita try, macam Eva kata, try to open minded lah kan. Dan kita macam I mean like generasi sekarang pun kena be flexible dengan kehidupan dia orang. Tak boleh lah macam semua benda nak rasa macam orang attack dia kan. Betul. I rasa semua benda nak rasa offended kan. Gen Z sebenarnya dia agak sensitif. Kenapa macam tu? What do you think? Sebab dia orang dah tahu okay. Ini apa yang I perhatikan lah. Sebab kebanyakan Gen Z, dia orang dah terdedah dengan social media platform dan telah membaca kisah-kisah pengalaman daripada orang yang terdahulu, senior kan. So dia orang they know their rights. So bila they know their rights, dia orang agak sensitif. Kenapa aku patut buat ni? Sepatutnya aku tak perlu buat ni. Ini tugas kau. So dia rasa sebab tu lah kalau I baca millennial punya tweet ke kan, macam Gen Z ni banyak sangat banyak songeh kan. They like to rant. Sebenarnya disebabkan oleh they sensitif, sebab dia orang tahu ada sebenarnya itu bukan dia orang punya tugas kan, ataupun sebenarnya dia orang dah tahu hak dia orang lah. Entitlement tu ada entitlement. juga. Maksudnya dia macam Eva cakap lah, dia exposed to perkara-perkara yang macam ini hak aku. Maksudnya ini kau tak layak, kau tak berhak tanya aku soalan ni. Exactly, betul. Dia macam tu Dia dah pemikiran entitled dengan dia orang punya kehidupan lah. So dia bagi dia soalan-soalan tu adalah soalan yang menyebuk. Betul. Instead of macam ada macam kita boleh ambil lagi tiba macam soalan tu orang just nak borak dengan kita. Macam tu kan. Okay, I rasa satu lagi perkara yang comparison dia adalah bila you membesar di kawasan bandar dengan bila you membesar di kawasan kampung.
dia punya semangat kemasyarakatan. Okay. Bila Lagi satu sebab macam generasi sekarang dia dah confine kehidupan dia dengan social media. So memang yelah the bitter truth is memang dia tak bermasyarakat sangat. tak bermasyarakat dia sangat. di social Social media, media. kan. So bila kita ada macam satu mindset kita hidup dalam bermasyarakat, benda-benda tu tak akan bother us, tak mengganggu kita. Sebenarnya macam saya cakap lah, berbahasa-bahasa saja. Betul, basa-basi. Okay, Eva. Banyak dah borak. Okay, kita sebenarnya dah nak habis dah kita punya sesi, kita punya episod kali ni, Wanzu. Kita ada soalan. Okay, I just nak tanya satu soalan. Ada rapid fire question. Ada rapid fire question last ni. Cuma I bagi Eva 2 minit je. I just nak tanya satu perkara je. As a Gen Z as a Gen Z. 2 minit tau. As a Gen Z, apa yang you rasa yang you nak kekalkan for raya punya ni as a Gen Z? Contoh kalau macam I millennials kan, apa yang I nak kekalkan sebenarnya, I nak kekalkan tradisi bagi kad raya. Contoh. So I dulu rajin bagi kad raya kat kawan-kawan I. But now it's already ni kan. So you as a Gen Z, apa yang you nak kekalkan untuk raya? Raya punya mood ni lah. Maksudnya mungkin something yang you experience masa you kecil sekarang dah tak ada sangat, tapi you nak balik benda tu. You nak ada benda tu balik. Cepat 2 minit kita bagi ni. Susah soalan ni. Kalau I nak gantung ketupat. Gantung ketupat, the real ketupat. Oh, kad raya. Dengan Yes. ribbon plastik tu. Dari macam tak ada. Macam tak ada. Jap. So Dia Gen Z, dia kan perantau. so Gen Z tak ada apa-apa yang dia nak take as a legacy punya ni ke? Ni kat Kad raya pun. Yelah, kad Tapi you raya. guys pernah ke experience kat raya? Ada experience. Kita Sekejap Gen Z. Pernah Gen Z ke you batch all pertama. tampal stem dekat Ada. tu? Pernah? Sempat. Lah. Dia cakap dia 2 alam. Cumanya waktu tu I masih kecil lah. Tapi waktu I kecil I memang dikelilingi dengan orang besar, orang dewasa. Sebab I Boleh je Gen Z nak Tapi mengekalkan. the one thing about Gen Z yang I suka macam sekarang lah. Okay, social media is social pressure is one thing, tapi I suka yang I rasa maybe boleh dikekalkan is trend yang macam raya punya trend yang macam every year kan ada macam tarian dia lah. I suka tau benda tu sebab I rasa bukanlah I tak buat lah, tapi bagi I macam benda tu meriah. Macam meriah lah, macam bila you buka TikTok tu bestnya tengok orang, faham tak? So kalau lagu raya baru-baru yang keluar tu, are you enjoy? tapi betul. Selected. Kalau perasan lagu-lagu raya yang keluar memang ada tarian sendiri. Sekarang kan. Sebenarnya tu untuk trend TikTok. Betul. Specifically. Actually, Memang. Okay. not that reserve. bad. Not that bad. Cuma jangan mengarut sangat kan. Jangan Macam bingit sangat okay lah. Okay. So I think back to the question apa yang nak dikekalkan tadi. So Eva kata nak kekalkan kad raya juga Kad kan. raya. So kalau kita boleh propose, kita nak kekalkan kad raya dan juga Kita dah propose kad raya dan juga ni mercun. Mercun bunga api ni wajib. Mercun masih sampai Zaman sekarang. Zaman tak ada masalah Okay. So I think to conclude lah sebab dah nak habis, dah nak ni kita punya ni, kita ada rapid fire question. I nak tanya Eva, just pick. Dia akan either one lah, just pick. You do not need to explain lah. Okay. Sure. Tak ada pula soalan dia kat sini. Okay, ada. Sebab soalan ni macam bukan pilihan pula. Okay. You jawab dengan laju je. Okay. Soalan pertama dia, tim beli kuih ke buat? Ada sijil kan? Ada sijil kan? Beli. Oh, ada sijil pembeli sis. Tapi kita beli dengan orang yang dipercayai. Bukan pergi tunjuk. Okey lah. Bukan kuih hilang. Okay. Ni soalan cepu mas juga ni. Pernah menangis dalam bilik tak masa raya? Menangis Dalam bilik masa raya? waktu first year beraya pertama kali di UM sebagai perantau. 2017 lah. 2017. Masa tu umur berapa? Okay, 19. Dia lawyer lambat sikit. 19. I lagi tak. Ada satu soalan tiba-tiba I nak tanya ni. Okay, baju raya, trend or comfort? Comfort. Okay. Alright. Okay, jap. Lagi satu Oh, soalan. ada Ni soalan tiba-tiba terfikir lah. Okay. Pagi raya, heavy makeup or simple makeup? Sebab I Jawab. heavy.
I nak tengok juga tadi. Tadi kalau dia nak kata kalau dia nak kata simple makeup, I nak buka dia punya Instagram tadi. Okay, alright. Itu sahaja daripada Okay, terima kasih Eva. podcast Terima kali kasih ini. jadi Thank tetamu you so kita much. orang malam ni. Okay Haida, so kita conclude lah malam ni. Untuk kita topik malam ni pasal raya dulu dengan raya sekarang. So dia mungkin berbeza dari segi apa yang kita kenal, apa yang kita rasa masa kita kecil dulu, tapi sebenarnya makna dia sama. Sebab raya ni is all about kita gather dengan family, kita memaafkan and kita appreciate what is in our circle lah. So Raya ni kemenangan kita. betul. Okay. Menghayati sebenarnya apa maksud Hari Raya. Ya. Betul. Okay, so Itu terima saja kasih. daripada kami. Terima kasih kerana Terima kasih kerana She menonton. Podcast. Bye semua. Bye semua. Selamat berpuasa. Selamat Hari Raya. Selamat Raya.